kita berada di Lita Proton COE untuk kita test drive Emas 5 yang bakal jadi kegilaan gadis-gadis. Sejam kita tengok kereta ni power ke tak? Let's go! Untuk menguji kestabilan Proton Emas 5 ni, kita akan lakukan beberapa ujian Lita. First step, kita mula dengan braking test. Brake dia rasa just nice, tak terlalu agresif bila ditekan. Next, kita buat slalom test. Boleh kata agak smooth dan steering rasa sangat ringan. Kami turut lakukan pusingan 8 untuk menguji pusingan tayar. Overall lancar dan stabil. Jadi kalau nak buat U-turn atas jalan raya tak ada masalah. Elak halangan dan nak kawal steering di sepanjang jalan pun terasa lebih mudah dan responsif. Untuk test Lita terakhir bagi bahagian dalam memang agak mencabar, lagi-lagi bila memandu pada kelajuan sedikit tinggi. Lalu setiap kon yang disusun boleh rasa yang Proton Emas 5 ni sebenarnya mantap atas jalan. Ujian terakhir dijalankan di bahagian 2 Lita. Kuasa enjin Proton Emas 5 ni sememangnya mengagumkan. Walaupun bersaiz kompak, setiap selekor tetap stabil dan tak rasa goyang. Harga tentatif bermula RM60,000 hingga RM80,000. Pakai EV confirm jimat minyak. Korang rasa berbalik ke tak? Komen di bawah.